Ada orang tanya, apa kelebihan jual public gold ni? Okey, jom saya tolong jawabkan. Yang pertama sekali, public gold adalah simpanan emas fizikal yang patuh syariah. Public gold diiktiraf patuh syariah oleh Amani Advisor yang diketuai oleh Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Yang kedua, tuan-puan boleh mula serendah RM100 melalui akaun Gap. Jadi tak perlulah nak tunggu sampai mampu beli 1 gram ataupun jongkong 1 kilo. RM1 pun kita dah boleh mula untuk start simpan emas. So untuk mereka yang selalu bagi alasan tak ada duit banyak tu, boleh simpan emas 100 je. Okay. Yang ketiga, public gold ada pelbagai pilihan produk emas dan juga perak. Ada jongkong emas, ada dinar emas, ada gold bar, ada dirham dan boleh pilih ikut bajet serta tujuan simpanan masing-masing. Yang keempat, public gold ada sistem yang sangat mudah dan mesra pengguna. Urusan jual beli emas boleh dibuat 24 jam melalui website ataupun aplikasi public gold. Jadi kita tak payahlah keluar rumah pun untuk simpan emas. Semuanya boleh terus dilakukan dalam aplikasi. Yang kelima, public gold ada jaminan belian balik ataupun buyback. Public gold akan jamin beli balik emas kita walaupun emas itu cala ataupun tanpa resi asal. Dan yang keenam, public gold berikan ilmu dan bimbingan percuma. Ini yang berbeza kalau tuan-puan beli emas di kedai emas biasa. Di public gold, semua dealer sangat aktif, adakan seminar, kelas dan ada support group untuk bantu anda faham tentang kewangan dan emas. Kata-kata mentor saya, bukan emas yang jadikan kita kaya, tetapi ilmu tentang emas itu yang jadikan kita kaya. Dan yang ketujuh, public gold ialah syarikat yang kukuh dan dipercayai. Public gold bukan syarikat emas yang baru. Public gold ni dah ada sejak 2008 lagi dan dah ada lebih daripada 2 juta penyimpan emas di seluruh Malaysia, Singapura dan Indonesia. Di public gold juga bukan sekadar platform simpan emas, tetapi anda berpeluang untuk jadi dealer dan jana pendapatan. Bila anda jadi dealer, anda boleh dapat komisen ataupun insentif bila perkenalkan orang lain untuk simpan emas. So untuk mereka yang nak tahu lebih lanjut, boleh isi borang sign up di bawah ataupun boleh tengok dekat profil saya. Saya ada pinkan post video macam mana cara untuk bermula step by step. Semoga manfaat.